my nephew, because my cousin is studying, my other nephew is studying the kitab. Okay. Hi, it's on. Hai dan selamat petang dan selamat datang ke podcast CSO Platform for Reform Anjakan Nasional. Saya merupakan pengacara anda hari ini. Nama saya Randolph. Saya mewakili Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia serta merupakan wakil daripada apa yang dipanggil
working group for the preparation of the CSO and CBO perspective on key priority areas and essential elements on Rupin. Jadi, untuk memulakan acara kami hari ini, kami akan membincangkan tentang undang-undang penting yang sedang diperdebatkan di Malaysia, iaitu Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara ataupun juga dikenali sebagai Rupin. Okay. Rupin dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun ini, 2025, dan akan menjadi asas kepada dasar perubahan iklim negara ataupun National Climate Change Policy. Okay. Dan dasar tersebut akan memperkukuhkan pendekatan dan strategi negara dalam menghadapi cabaran-cabaran iklim di masa hadapan. Jadi untuk membantu kami untuk membukarkan apa itu Rupin, bersama-sama kami hari ini, kami ada Arwah Ajuni daripada Pertubuhan Climate Action Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai KAMI. Jadi selamat datang Aru, dan boleh Aru memperkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Aru, saya pengarah komunikasi di Climate Action Malaysia. Kami adalah sebuah pergerakan iklim dan feminis yang ditubuhkan pada tahun 2019 di Kuala Lumpur. Very happy to be here. Thank you so much. Okay, terima kasih. Okay, jadi kami ada lebih kurang 30 minit lah untuk podcast ni. Jadi kami tak akan membazir masa lagi. Jadi soalan pertama saya kepada Aru adalah, okay, bagi pendengar kami yang mungkin masih baru dengan Rupin, apa yang dipanggil sebagai Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara, boleh tak Aru terangkan secara ringkas apa itu Rupin dan apa yang ingin dicapai oleh Rupin? Okay, so let's start from the top. Apa sebenarnya Rupin? Rupin ialah Rang Undang-Undang Perubahan Iklim Negara. From now on, we'll call it Rupin lah throughout this interview. So, ini adalah satu akta perubahan iklim yang Malaysia belum pernah ada lagi sebelum ni. Tapi sebelum ni dah ada perbincangan lah di previous government, banyak isu yang kata kita perlu akta perubahan iklim dan sebagainya. Tapi baru tahun ni macam baru betul-betul jadilah. Dan kalau bandingkan dengan negara lain di peringkat ASEAN, negara-negara lain macam Filipina, Thailand, UK, of course mereka dah ada akta perubahan iklim. So Malaysia is considered agak terlambat lah dalam isu akta perubahan iklim ni. Tapi it's good that we finally have the initiative untuk buat benda ni, sebab kita pun dah tengok Malaysia memang mengalami isu perubahan iklim, dah memang jelas dan nyata, dan memang kita perlukanlah akta sebegini sekarang. So in a nutshell, Rupin ini akan jadi tulang belakang ataupun backbone kepada dasar-dasar iklim Malaysia yang lain yang akan datang, dan is supposedly to be macam panduan lah untuk tadbir urus iklim di negara kita, untuk selarikan gerak kerja antara kerajaan pusat ke negeri dan seterusnya ke komuniti. Tapi buat masa ini kita hanya ada akses kertas konsultasi awam je, belum ada draft penuh lagi. So feedback yang CSO bagi hari itu hanya berdasarkan kertas konsultasi lah. So kita belum tengok lagi the final version of the draft. Okay, terima kasih. So actually kalau yang sebanyak yang kita tahu lah, Rupin dia mengandungi pelbagai elemen lah, dan dia ada banyak elemen lah yang mungkin kita tak dapat bincangkan hari ini. Okay, tapi mungkin kita boleh menjurus kepada elemen-elemen yang lebih khusus lah, seperti kesan terhadap masyarakat, alam sekitar dan kumpulan terpinggir. Okay. Jadi, Aru, apakah Aru rasakan kesan positif daripada Rupin lah, dalam aspek ni lah, dari segi masyarakat sekitar serta hak untuk yang kumpulan terpinggir? So bila kita cakap tentang rang undang-undang perubahan iklim ataupun sebuah akta perubahan iklim, benda yang orang akan tanya kepada kita adalah kenapa aku perlu peduli dan adakah benda ni akan impak kehidupan aku sehari-hari. So yes, dengan adanya rang undang-undang ini banyak kesan positif, tapi kita kena rang undang-undang ini kena betul-betul mendengar masyarakat sivil, dan juga bukan sekadar untuk buat
checkbox sahaja, tapi kena memang mendengar suara masyarakat, penduduk di Malaysia tentang bentuk rang undang-undang yang kita mahukan. So kalau memang betul-betul jadi rang undang-undang ni, dia boleh menjadi suatu alat ataupun bukan nak kata senjata, tapi satu alat lah yang membawa manfaat kepada rakyat dan juga alam sekitar. So actually saya ada nak listkan lah macam 7 aspek yang saya rasa benda-benda positif yang kita boleh cover dalam rang undang-undang ini. Setakat yang kita tengok lah dalam draft. Mungkin nanti kita akan bincang lagi tentang isu dia, tapi bila kita cakap tentang kesan positif di Rupin ini, pertama dari segi simbolik, kita boleh tengok Malaysia akhirnya nampaknya lah memang serius nak tackle isu krisis iklim ni secara sistemik. So kita bukan lagi saja-saja nak ikut negara lain ataupun bila nak buat akta ikut mood je, tapi memang betul kita rasa benda ni penting. So ini juga menunjukkan bahawa kita nak cuba catch up dengan negara lain yang dah lama ada akta perubahan iklim, macam saya cakap UK, Filipina dan Thailand. Dan lagi-lagi tahun ni Malaysia adalah pengerusi ASEAN, right? So memang sekarang ni perfect timing lah kalau kita nak tunjukkan kita punya climate leadership in the region. Kedua, dari segi struktur, kita boleh tengok dalam Rupin dia ada cadangkan satu pembentukan database, centralized database ataupun yang dipanggil sebagai NICDR, National Integrated Climate Data Repository. Untuk kawan-kawan yang mungkin tak tahu ni apa benda, tapi basically kita nak buat satu database yang centralized lah tentang data iklim. So benda ni, inisiatif ni bagus, tapi kita perlu pertanyakan adakah masyarakat ataupun masyarakat awam boleh akses data ni semua, sebab kita tahu ramai pembuat dasar, student, penyelidik, NGO, aktivis dekat kampung-kampung yang perlukan data iklim ni, tapi susah nak dapat semua data tu sebab kita tak ada tempat nak kumpul semua data ni. So ini inisiatif yang bagus lah kalau memang betul-betul ada. Yang ketiga, dari segi peluang baru, kita tengok dalam Rupin ni ada mention tentang isu sektor hijau, green economy dan sebagainya lah. So benda ni akan secara langsung membuka lebih banyak peluang kerja baru, terutamanya dalam sektor hijau. So sudut keempat ialah tentang keadilan sosial. Rupin yang ideal, Rupin yang kita impikan lah masyarakat sivil impikan adalah Rupin yang betul-betul mendengar suara masyarakat sivil dan berpandukan prinsip hak asasi manusia. Benda ni Malaysian Bar pun ada highlight juga. Dan Rupin yang betul-betul ideal akan memastikan dia mendengar suara kumpulan yang rentan seperti wanita, orang asli, belia, OKU. So dalam proses pembikinan Rupin ini tiada ataupun tindakan iklim, tak ada masyarakat yang ketinggalan. Sebab masalah sekarang kita tengok even dalam proses Rupin pun dan pembentukan polisi atau dasar berkaitan iklim, banyak masyarakat yang ketinggalan ataupun tak dapat akses dalam konsultasi, sebab selalunya konsultasi ini dalam bahasa Inggeris dan sangat teknikal. So mungkin pendengar yang korang mungkin first time dengar tentang Rupin ni pun terkejut yang kita akan ada akta perubahan iklim sebab ia sangat teknikal. Okay. So kelima, dari sudut pemeliharaan alam sekitar, ada banyak inisiatif yang ditunjukkan dalam Rupin, tapi ingat benda yang ditulis dalam kertas dan implementasi dan tindakan dia adalah berlainan. Kita tengok ada tentang isu pertanian mampan, tenaga bersih, pengurusan hutan yang lebih baik. So kalau benda ni semua jadi dan Rupin ni betul-betul dilaksanakan, dan it's gonna bring us a good benefit lah. Dan keenam, dari segi hubungan antarabangsa, kita tengok Rupin ini menunjukkan bahawa Malaysia committed dalam perjanjian Paris. So untuk rakan-rakan yang tak tahu apa tu perjanjian Paris, basically di peringkat antarabangsa Malaysia dah sign komitmen lah bahawa kita akan mengurangkan pembebasan karbon kita dan kita akan menjadi negara yang lebih sustainable atau lestari. So dengan adanya Rupin ni, kita nak proof lah dekat all these countries, hey, we are actually committed and serious about this climate change thing. Dan bila kita dah dapat keyakinan ni dari peringkat antarabangsa, kita dapat keyakinan daripada pelabur-pelabur, kita akan mendapat lebih banyak akses untuk pembiayaan iklim antarabangsa ataupun climate funding. Sebab dalam isu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ni, isu utama yang paling ditekankan ialah isu duit.
kita ada tak cukup duit tak untuk buat adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi krisis iklim sekarang ni? Untuk Malaysia jawapannya tidak. So kita perlukan duit ni dari peringkat antarabangsa. So dengan adanya Rupin ini kita menunjukkan bahawa kita committed dan kita boleh access climate funding, contohnya Green Climate Fund, Adaptation Fund, Loss and Damage Fund. So it's good lah for the country kalau kita ada Rupin ni, at least for the optic. Dan last kali dari sudut persediaan komuniti, bila ada Rupin yang dilaksanakan dengan baik, ia boleh selaraskan hubungan ataupun tindakan antara kerajaan pusat, negeri dan juga PBT. Benda contoh yang korang boleh tengok is kalau macam banjir kan, koordinasi antara peringkat negeri dan PBT selalunya merata-rata berselerak, tak ada koordinasi. So hopefully dengan ada Rupin ni kita ada all this standard procedure yang boleh selaraskan benda ni dalam climate action. Sebab komuniti yang paling terkesan biasanya yang duduk luar bandar, mereka biasanya tak ada makluman awal, mereka tak ada pelan tindak balas dan mereka rasa macam mereka kadang hadapi semua bencana ni sendiri. So kalau ada pelaksanaan yang lebih tersusun dengan adanya Rupin ni, hopefully komuniti akan lebih bersedia dan yang paling penting tak rasa ditinggalkan lah bila ada bencana yang berlaku. Okey, terima kasih Arul. Seperti mana yang Arul telah maklumkan, Rupin merupakan akta yang setakat ni lah yang pada masa sekarang merupakan akta yang penting lah untuk negara dalam perubahan iklim. Okey. Dan dia memang ada banyak aspek lah. I think ramai yang sudah kenal lah isu-isu perubahan iklim lah, seperti banjir, seperti panas seperti sekarang ni, dan selainnya. Jadi Rupin merupakan akta yang penting lah sekarang untuk negara. Tapi apakah aspek-aspek ataupun yang aspek-aspek akta ni yang mungkin ada kebimbangan lah dari segi untuk yang perspektif Arul ataupun perspektif masyarakat lah secara am? Kalau dari segi isu, kita masyarakat sivil memang selalu senang lah nak identify all these issues kan. The positive side selalunya kita macam ambil masa sikit untuk proses. But basically ada banyak isu yang kita risaukan, even as CSO kan. Kita ada buat joint submission hari tu CSO dan memang nampaklah ada banyak gaps dan kerisauan yang kami lihat dalam Rupin ni. Bukan nak kata kita nak mentah-mentah menolak Rupin, tapi I think it's important kita nak pastikan kita betul-betul ada satu Rupin yang betul-betul kuat, yang adil dan juga berpihak kepada rakyat. So macam itulah, macam kita tak nak just ticking the box. Yang penting ada Rupin, dah settle macam tu. So we really want to make sure memang datang dari rakyat and it's strong and it can protect us. So antara isu yang kita selalu bangkitkan, masyarakat sivil bangkitkan ialah tentang isu adaptasi yang sangat lemah. Kita ada dalam Rupin, kalau korang go through the Rupin itself, by the way ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Ingat ini hanya kertas konsultasi tau, bukan draft. It's available if you Google. Kalau korang baca the Rupin sekarang ni, dia ada banyak cakap pasal isu pasaran karbon, carbon offset, pengurusan pelepasan, mitigation. Bahagian tentang adaptasi unfortunately sangat-sangat minimum. Kalau ada pun kurang jelas. So this has been highlighted many times lah by bukan kami sahaja tapi memang banyak NGO lain juga highlight. Contohnya macam pelan adaptasi kebangsaan ataupun MINDNAP hanya disebut sekali sahaja dalam bahagian 3 dalam consultation paper tu. Tapi tak tahu apa sebenarnya yang dia akan buat, apa komitmen konkret dia, apa kaitannya Rupin dengan pelan adaptasi kebangsaan, siapa nak laksanakan dan sebagainya. So masih lebih banyak persoalan yang ditimbulkan daripada benda tu. Sedangkan kita tahu Malaysia dah memang hadapi banyak impak krisis iklim, so adaptation, I feel like adaptation should be at the core of it, should be the backbone of this Rupin. Tapi malangnya it's like an afterthought sekarang ni. So this is one of the biggest issue. Another issue worth highlighting is tiada pengiktirafan hak kepada alam sekitar bersih, sihat dan lestari. Even dalam dia punya introduction pun in the Rupin tak ada mention langsung tentang pengiktirafan
terhadap hak kepada persekitaran yang bersih, sihat dan lestari sebagai hak asasi manusia. Memang bunyi dia panjang, dia punya English translation ada, tapi basically in a nutshell pada tahun 2022 Perhimpunan Anggung PBB ataupun korang kenal sebagai UNGA, UN General Assembly, dah luluskan satu resolution yang penting untuk mengiktiraf hak ini sebagai hak asasi sejagat. Dan Malaysia pun sokong benda ni, sokong this resolution. So kita dah tunjukkan kita punya komitmen di peringkat antarabangsa. Tapi bila kita tengok draft Rupin sekarang ni, benda tu langsung tak ada. So kita pertanyakan sekarang ni dekat mana? Even in the guiding principles pun tak ada mention dalam Rupin. Dan benda ni pun dah recommended di dalam NAP BHR yang disediakan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. So this is not something new. Memang ramai yang dah recommend benda ni, masukkan hak alam sekitar yang bersih, sihat dan lestari, even in Malaysian Constitution as well. So unfortunately Rupin tak highlight benda ni. Dan kita tengok first things first, masa kita orang baca the consultation paper, benda pertama yang kita tengok ialah this paper is too technical dan tidak mesra rakyat. So banyak masyarakat sivil yang mungkin tiada kepakaran dalam isu alam sekitar, rakan-rakan orang asli yang tengok draft paper tu terus cakap memang sangat susah nak baca. So macam mana rakyat nak memberi feedback sedangkan mereka tak faham pun isi daripada Rupin sebut. So these are the main three concerns lah. Okay, so terima kasih Aru. So jadi Aru, saya ada sebelum kita pergi ke soalan daripada kita punya para hadirin, saya ada satu soalan lah. Of course, Aru telah maklumkan kami tentang hak untuk yang orang ramai lah. Okay, jadi the Rupin dan isu-isu tentang perubahan iklim memang kompleks lah. Okay, jadi dia banyak aspek, and then dia punya aspek pun mungkin terlalu satu dia kompleks, satu mungkin secara boleh dikatakan secara direct lah, dia tak actually melibatkan orang ramai lah. Okay. So soalan saya adalah satu is bagaimana orang ramai satu boleh meningkatkan dia punya pengetahuan tentang perubahan iklim, dan bagaimana orang ramai boleh turut terlibat dalam pembentukan rang undang-undang perubahan iklim negara. Apakah cara orang ramai secara dapat melibatkan dirilah dalam aspek ini? Kalau dalam melibatkan diri dalam Rupin, that time frame dah lepas sebab consultation dengan masyarakat sivil sudah tutup. Tapi saya rasa kalau mungkinlah anda belia ataupun orang yang baru masuk dalam bidang ini, saya rasa benda pertama yang anda boleh buat ialah baca tentang actually ada banyak artikel-artikel yang dikeluarkan berkaitan Rupin ni. Ada banyak jurnalis yang reach out to civil society dan mereka memang cover isu ni betul-betul dan menceritakan kenapa Rupin ini penting untuk Malaysia dan macam mana Malaysia boleh jadi the leader in ASEAN untuk keluarkan satu Rupin ataupun Akta Perubahan Iklim yang baik dan robust. So saya rasa langkah pertama ialah baca tentang mengapa pentingnya ada Rupin ini. Yang kedua, mungkin anda boleh lihat di sekeliling anda mungkin ada consultation ataupun local development plan yang anda boleh terlibat, ataupun apa-apa konsultasi yang public boleh terlibat. Saya rasa walaupun anda nervous ataupun tak tahu, saya rasa it's important for you to be there and give your inputs. Kalau tak bagi inputs pun, just be there and see how the processes in this environmental scene are going on. Macam mana anda boleh terlibat dalam isu legal ataupun polisi-polisi dan dasar alam sekitar di Malaysia. So I think just being there and reading, I think those are the important first steps. Okey, jadi sekarang ni setakat ni macam Aru daripada pertubuhan kami lah. Jadi bagaimana secara amlah belia ataupun wanita boleh terlibatlah dalam pertubuhan seperti kami? Untuk kami ataupun Rupin? Kami dulu. Okay. Kalau nak terlibat dengan aktiviti-aktiviti kami, memang kami setiap bulan ada lakukan public gathering ataupun public event. So korang boleh join.
dekat situ. Kami juga selalu keluarkan infografik dan juga information real berkaitan isu just energy transition dan business and human rights. Korang memang boleh participate in the comments and whatever, tapi event kita orang memang happening every month, so you can join those and be part of our membership lah. Yeah. Okey, terima kasih. Jadi sebelum kita berakhir, kita tak ada soalan daripada kita punya. Okey. Jadi just another lagi satu soalan dah untuk Arum. Sekarang ni setakat dari perspektif masyarakat lah. Okey, masyarakat secara am lah. Jadi apakah aspek dari segi perubahan iklim yang akan secara direct lah actually mengimpact masyarakat am lah. Okay. Kalau impact directly, kita tengok extreme weather events are already happening in Malaysia. Contohnya macam banjir, heat waves, panas, gelombang haba dan sebagainya. Dan ini directly linked to our healthcare system lah. Kita tengok our healthcare system are burdened and pressured sebabkan impak krisis iklim ini. Dan benda lain yang korang biasa tengok mungkin jerebu setiap tahun. Kita mungkin belum menghadapi jerebu yang macam tahun 2019 yang tebal gila-gila macam tu, tapi we can see it in our everyday life kalau korang duduk urban area. So those are the direct impacts that you can see everyday lah, evidently in the changes of weather. Okay. Dan dari segi perspektif masyarakat lah. Dari segi perspektif kerajaan lah. So apakah seruan-seruan utama lah daripada Arum untuk kerajaan lah. Setakat ni Arun telah pun beritahu lah dia punya tempoh untuk kami memberi feedback lah pada Rupin. Mungkin sekarang ni dah terlepas lah. Tapi masih ada peluang. Okay. Dan kalau tak untuk Rupin, untuk yang akta-akta yang kemudian ataupun policy ataupun plan yang kemudian lah. Okay. So dari segi perspektif CSO ataupun NGO lah, apakah seruan utama lah sebagai CSO NGO kepada kerajaan? Okay. Saya rasa yang benda paling utama ialah institutionalize public participation dan berikan masa yang secukupnya untuk masyarakat sivil memberi input. Even Rupin pun kita hanya ada kurang dari 1 bulan untuk memberikan input, sedangkan dokumen tersebut sangat teknikal dan sangat panjang. So kalau kita betul-betul nak mengubah dasar dan polisi dan menjadikan dia more meaningful, dan meaningful participation should be institutionalized, memberikan masa yang cukup dan juga maklumat yang cukup untuk orang memberi input kepada dasar-dasar dan undang-undang iklim yang akan dibuat di Malaysia. Okay, thank you. Jadi so sekarang ni dari segi perubahan iklim lah, dari segi dia punya peraturan lah. Okay, so kami dah ada kita punya dasar perubahan iklim negara 2.0. Okay. Dan mungkin bulan Jun ni Rupin akan di table di Parlimen. Okay. Dan selepas itu kami juga ada plans lah, seperti yang dipanggil long term low emission development plan. Of course the nationally determined contribution ataupun NDC. Dan yang Arum pun telah maklumkan, kami sedang menunggulah untuk yang MyNAP lah ataupun the Malaysia National Adaptation Plan lah. Okay. Jadi kami ada banyak policy, ada banyak plan, dan sekarang kami ada akta. Okay. Tapi dari segi implementation ataupun implementasi, apakah aspek penting yang perlu dijalankan oleh kerajaan selain daripada financing ataupun dari segi kewangan untuk mengimplementasi dari segi policy, plan ataupun apa-apa akta tentang perubahan iklim lah. So apakah aspek yang penting yang kerajaan perlu dilakukan untuk untuk melonjak ke hadapan lah. Okay. I think in terms of implementation memang kita selalu lag behind. That has always been the thing kan. Kita ada banyak polisi dan dasar, tapi implementasi tak mencapai target. So I think this is what Rupin could have changed. Kalau betul-betul Rupin ni memang kuat dan memang mendengar suara masyarakat sivil, kita dapat mengubah proses-proses dan standard macam mana alam sekitar dijaga, macam mana adakah orang-orang yang mencemarkan alam sekitar akan diberi hukuman yang setimpal, how is it going to, macam mana, sebab Rupin cakap dia adalah umbrella law, dia akan menggabungkan ataupun mengharmonikan polisi-polisi dasar-dasar iklim yang sedia ada. So macam mana kita nak harmonisasikan semua ni? So I think that should be dalam draft Rupin yang sekarang ni, dia tak
it doesn't reflect that. So kalau kita dah dapat reflect dan dapat answer those question, kerajaan dapat clearkan apa sebenarnya Rupin ni akan buat, I think it should solve the other problems in terms of implementation as well. Okay, so actually daripada perspektif tu lah, untuk Rupin, untuk kerajaan lah, for example lah, untuk kerajaan, bagaimana kerajaan boleh menggalakkan penyertaan serta orang ramai ataupun masyarakat dalam aspek perubahan iklim lah, secara am lah. Boleh katakan apakah yang langkah pertama yang utama yang perlu dijalankan sekarang oleh kerajaan untuk melibatkan masyarakat? Langkah utama untuk melibatkan masyarakat, make sure the information and the notice is accessible for people. Sebab kita tengok masa yang dekat Rupin tu pun, kita tengok cara dia mewar-warkan notis tersebut pun tak menyeluruh. Saya rasa dalam bahasa Melayu pun very limited. Untuk kawan-kawan orang asli, contohnya NGO yang kena share. So I think in terms of information, how they spread the information digitally, I think it's very important right now. Okay. So mungkin saya ada satu soalan daripada audience, iaitu jadi soalan dia is actually bagaimana masyarakat wanita akan di-impact oleh Rupin. Okay. Wanita, Rupin memang akan impact everyone directly. Tapi unfortunately dalam draft Rupin sekarang ni, isu gender langsung tak ada mention. Kalau dalam kami punya feedback submission, we call for climate budget tagging, gender tagging as well, dan juga gender mainstreaming. Maksudnya kita kena perkukuhkan kita punya skill dan juga data collection di Malaysia berkaitan isu gender. Sebab sekarang ni kita kutip semua data tapi in terms of gender consideration tu tak ada. So how is it possible that we are doing all of this data collection sedangkan kita tahu impak krisis iklim adalah berbeza untuk semua orang. Untuk wanita di luar bandar, impak dia berbeza. Untuk wanita di bandar berbeza. So there are different impacts. So that different data should be collected as well. So untuk women, kita memang NRES kena kerjasamalah dengan KPWKM. How are they going to harmonise their work? Yeah, but what sekarang ni dari segi yang aspek yang lebih khusus lah. Okay, sebagai contoh lah untuk wanita di luar bandar. Okay, apakah impact? Mungkin bukan dari perspektif Rupin, tapi daripada perspektif perubahan iklim secara am lah. Impact untuk wanita di luar bandar lah. I see. Okay. Ya, kalau impact perubahan iklim, benda pertama yang kita lihat apabila extreme weather events berlaku, contohnya banjir ataupun extreme heat happening, kita lihat selalunya wanita yang akan bergerak pertama. Sebab kenapa? Selalunya lelaki yang di rumah, mereka akan bekerja di luar rumah. Wanita selalunya dia akan menjaga family, menjaga kanak-kanak, menjaga ahli keluarga yang mungkin adalah OKU ataupun warga emas. So bila banjir berlaku, contohnya kita lihat wanita yang kena struggle dan bertindak dulu. Dan apabila berlaku banjir, contohnya we have to move to a rescue center. Kita tengok all this rescue center ataupun pekerja-pekerja yang bekerja di situ mungkin belum lagi gender sensitive. So mungkin mereka masukkan di semua orang di satu tempat yang sama ataupun lack of privacy. Ditambah lagi mungkin ada wanita yang sedang mengandung ataupun mengalami period dan sebagainya. So these are small things yang mungkin korang dah tahu dekat rumah, tapi these are the small things yang these are the gender consideration yang perlu kita reflect dalam kita punya isu perubahan iklim. Okay, jadi just one soalan yang terakhir lah daripada saya lah. Of course, sekarang ni Arul telah memberi sedikit maklumat tentang wanita di luar bandar. Tapi saya pun nak tahu tentang, sebab kita dah tahu dah yang impact dia mungkin impact terhadap dia punya kumpulan yang khusus, dia berlainan lah. So just sebagai satu kontras lah, nak tanya tentang kalau wanita di bandar, okay, apakah dia punya impact utama? Okay. I think bila kita cakap tentang isu gender dan iklim, kita kena faham bahawa wanita dia bukan satu kumpulan saja. Ada banyak kumpulan wanita with different class and different living areas, macam kita cakap di urban dan rural area. Tapi satu benda yang sama apabila kita cakap tentang wanita dan iklim adalah isu care work ataupun masa yang tidak berbayar, unpaid care work yang wanita harus lakukan. Dan
menurut kajian yang kami lakukan, kita lihat apabila berlaku impak perubahan iklim, wanita harus menghabiskan lebih banyak masa untuk melakukan unpaid care work. Kalau ada family yang sakit ataupun cedera apabila impak krisis iklim berlaku macam banjir dan heat stroke dan sebagainya. Apabila ada ahli keluarga yang masuk hospital, macam mana dengan wanita dekat bandar yang bekerja? Adakah dia kena quit dia punya job bila menghadapi isu banjir ataupun dia kena ambil cuti ke macam mana? So these are the invisible care work yang selalunya tidak di-highlight dalam polisi dan juga mainstream media lah. Okey, jadi terima kasih Arum. Jadi kami pun di peringkat akhir lah untuk podcast kami hari ini. Saya terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Arum kerana sudi berkongsi kepakaran dengan kami dan ke podcast kami hari ini. Dan jadi saya pun nak berterima kasih pada yang sudi untuk melipatkan diri dalam podcast hari ini. Jadi kepada pendengar kami, terima kasih kerana menonton podcast CSO Platform for Reform Anjakan Nasional. Kami menggalakkan anda untuk terus mendapatkan maklumat dan terlibat dalam perbincangan penting ini dengan mengikuti kami di Facebook dan Instagram. Okay. Jadi terima kasih kepada para pendengar kami dan selamat petang. Okay. Thank you, Randolph.